Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siri Booster Ramadan 2025 dengan siri tafsir Al-Quran surah-surah ayat-ayat lazim yang pendek-pendek terbitan Think Quran. Hadirin para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah memulakan ayat berikutnya iaitu surah yang dinamakan sebagai surah Al-Falaq. Al-Falaq berarti waktu subuh. Waktu subuh. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan olehmu wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia agar manusia juga berdoa. A'udzu birabbil falaq. Aku memohon perlindungan kepada Tuhan yang menguasai pada waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan makhluk yang diciptakan pada waktu tersebut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan daripada kejahatan awal malam apabila dia mula menampakkan gelap gelitanya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Mohon juga perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan an-naffatsat. Asalnya merujuk kepada perempuan-perempuan ahli-ahli sihir yang meniup daripada tali-tali yang disimpul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada kejahatan orang-orang dengki apabila ia dengki. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memohon supaya mengajar kita supaya kita memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan-kejahatan yang disebutkan. Pertama, kejahatan yang biasanya dibuat pada waktu pagi. Kejahatan yang dibuat pada waktu petang. Antara pagi nak terbit matahari, malam nak tenggelam matahari. Ini adalah waktu yang biasanya digunakan oleh ahli sihir untuk menyihir manusia. Ditambahkan lagi dengan ayat menyebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan daripada hembusan-hembusan ahli-ahli sihir yang mereka jadikan sebagai bahan untuk mereka jadikan sihir itu daripada tali-tali yang disimpul untuk mengikat agar orang itu terkena sihir tersebut. Begitu juga daripada hasad dengki manusia. Semuanya ini orang pergi cari ahli sihir, orang pergi cari santau, pukau, ilmu pengasih dan sebagainya. Semuanya tidak lain tidak bukan kerana ada dengki khianat yang bersarang di dalam hati manusia. Maka sebab itu kita nak lari daripada dengki, hasad dengki manusia tak boleh. Maka kita doa kepada Allah. Apabila kita ada kejayaan akan ada yang dengki, akan ada yang ingin mengkhianati kita. Oleh itu tadahkan tangan, mohon pada Allah. Ya Allah, tolonglah aku hamba-Mu ini ya Allah. Daripada kejahatan manusia yang dengki. Daripada mereka-mereka yang ingin menyihir aku. Daripada mereka yang tidak bersangka baik kepada aku. Daripada mereka-mereka yang ada keinginan-keinginan yang tidak baik kepada aku. Selamatkan aku daripada dengki, khianat, kezaliman mereka ini. Kita mohon pada Allah. Duduk di mana sekalipun kita pasti akan didengki dan ada saja manusia yang tak suka dengan kita. Walaupun ada yang suka tapi ada juga yang tak suka. Allah Maha mengetahui. Tetapi perlindungan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada siri yang akan datang saya akan hurai lebih berkaitan dengan sihir dan juga bahayanya dalam kehidupan seorang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.